Event Boom Run akan berlangsung 7 September. Tak lama lagi. Aku rasa korang mesti berdebar-debar nak menanti event ni kan. So aku ada share beberapa tips. Dan benda ni aku kongsikan berdasarkan pengalaman aku. Aku rasa nak share lah benda ni. So pertamanya, kalau korang nak menghampiri ke race event ni, race day lah kan, korang kena jaga korang punya nutrition. Memang betul ada buat carbo loading, tetapi jangan terlampau over sangat. Makan berlebihan, just moderate. Yang penting jaga korang punya pengambilan air 2-3 hari sebelum race day. Okey, makanan tu kalau boleh elakkan try makan makanan baru. Amalkan makanan biasa korang makan. Lebihkan carbs, sebab carbs ni penting untuk korang punya store energy. Jadinya bila korang lari tu tak adalah akan buang awal. Nombor 2, korang jangan buat high intensity 2-3 hari sebelum event. Sebabnya korang kena elakkan daripada pengumpulan lactic acid. Apabila lactic acid makin meningkat naik dalam otot korang, recover korang akan menjadi lambat. Lagi-lagi korang ni berusia, elakkan buat high intensity, speed workout ke, interval, fartlek, apa nama korang panggil lah. Long run tak apa, tetapi jangan terlampau jauh sangat. Lagi aku tahu ada event kategori 30 kan, 21. Kalau korang rasa event jarak 30 korang nak buat macam training sebelum standard chartered, just teruskan. Tetapi just enjoy korang punya larian lah, korang punya kategori yang korang join. Nombor 3, korang kena study road. Mana bukitnya, mana korang punya water stationnya. Dengan cara ni korang akan lebih perform apabila korang kenal road korang berlari. Korang kena study lah dekat website dia, jangan last minute, okay? Dan terakhir, aku rasa korang mesti dah tahulah, enjoy lah korang punya event. Sebabnya event ni setahun sekali. Enjoy, jangan stres sangat. Bila korang enjoy, korang akan lebih perform, okay? Itu sajalah tips yang aku nak kongsikan. Good luck pada korang semua yang akan berlari event hujung minggu ni. Bye bye.